Hai semua, so hari ni kita nak buat unboxing DJI Osmo Pocket 4. So, jom. Okey, sekarang ni saya tengah rekod guna DJI Osmo Pocket 4, yang mana kita sedang rekod guna suara pun guna built-in mic DJI Osmo Pocket 4. Sekejap lagi kita akan guna Insta360 punya mic, sebab sebelum ni kita dah pernah beli mic yang mana waktu tu DJI punya mic tak out of stock. So kita try sekejap lagi guna Insta360 punya mic. Okey, sekarang saya tengah guna mic Insta360 punya mic. So boleh dengar tak perbezaan daripada tadi? Okey, testing. Ni adalah Insta360 punya mic. So kita just cucukkan je dekat USB-C punya port tu. Okey. Okey, dekat tangan saya ni adalah DJI Osmo Pocket 4. Yang mana anda boleh tengok dia ada satu klip kat sini. So kita boleh buka klip ni. Okey. Yang ni. Yang mana bila kita on kat sini.
Okay. Ni sebab saya belum scan, belum daftar dia punya ni lagi. Apa nama produk lagi. Okay, so boleh nampak dekat sini. Ni kita punya ni lah pemandangan depan sekarang ni. Dan juga boleh juga pandangan macam ni. Okey. Dengan harapan bila dah ada DJI Osmo Pocket 4 ni, saya akan lebih kerap buat vlog lah. Okay. Take care semua. Bye.